Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zafira binti Muhammad Nizam. Saya ingin membicarakan tentang buku yang bertajuk Putera Katak yang diterbitkan oleh Mind to Mind. Buku ini kisah Putera Katak. Pada zaman dahulu, tinggal seorang tuan puteri yang cantik. Suatu hari, dia bermain bola berhampiran kolam. Bola itu melambung lalu masuk ke dalam kolam. Tuan puteri mula menangis. Tiba-tiba, ada suara menegurnya. "Mengapa kamu menangis?" Tuan puteri melihat sekeliling dan ternampak sang katak duduk di atas daun teratai. Tuan puteri memberi tahu sang katak tentang bolanya. "Baiklah, saya akan ambil bola kamu, tapi ada syaratnya. Syaratnya ialah kamu harus menjadikan saya kawan kamu dan membawa saya ke istana." Tuan puteri bersetuju dan katak melompat masuk ke dalam kolam untuk mengambil bolanya. Tuan puteri berasa gembira kerana bola itu dapat. Tuan puteri mengambil bola itu lalu berlari secepat mungkin. Sang katak pun rasa kecewa. Pada malamnya Tuan puteri makan malam bersama ayahnya. Dia terdengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan alangkahnya terkejut. Dia katak itu ada di depan pintu. Dia masuk dan tutup pintu, berlari ke meja makan. Dia memberitahu kepada ayahnya tentang bola itu. Ayahnya berkata, "Kamu sudah menepati janji kamu. Kamu harus menepati janjinya." Tuan puteri membenarkan sang katak untuk memasuki istana. Tuan puteri berkongsi makanan bersama sang katak. Selepas makan malam, sang katak ingin memasuki bilik. Tuan puteri ikut sahaja apa yang sang katak mau. Sang katak berkata ingin bermain-main bersama Tuan puteri, tetapi Tuan puteri menolak. Berikan ciuman selamat malam kepada saya," kata sang katak. Tuan puteri dengan marah mengangkat sang katak dan menciumnya. Tuan puteri terkejut apabila tengok sang katak berubah menjadi putera raja. Putera raja itu berkata kepada Tuan puteri bahawa ia disihir oleh ahli pesihir. Pada keesokannya, putera raja membawa Tuan puteri pergi ke kerajaannya dan berkahwin. Mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Pengajaran kepada buku ini, kita harus sentiasa buat baik kepada semua orang.